Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak serius. 2025 hampir sampai ke hujung tahun. Macam mana korang punya azam tahun baru? Berjaya capai ke tak? Kalau berjaya, tahniah, sebab tak semua orang boleh konsisten sepanjang tahun. Kalau tak berjaya pun tak apa, sebab korang masih lagi hidup, korang masih lagi mencuba, dan kita masih ada lagi next year untuk kita cuba. Untuk aku, setiap tahun memang aku akan buat azam tahun baru, dan aku rasa korang pun akan buat benda yang sama. Cuma tahun ni aku nak buat approach yang sedikit berbeza. Biasanya aku just set azam tahun baru. Kalau azam tahun ni tak berjaya, tahun depan aku cuba lagi. Macam itulah setiap tahun. Cuma tahun ni aku rasa sebelum aku nak set azam tahun baru, aku nak faham dulu apa yang aku dah achieve dalam tahun 2025 dan apa yang aku perlu improve untuk tahun depan. Sebab aku rasa kalau kita terus lompat untuk buat azam tahun baru tanpa kita tengok apa yang jadi pada tahun ini, aku rasa kita akan repeat kesilapan yang sama tahun demi tahun. So kalau korang nak tahu macam mana aku review tahun 2025 aku, korang kena tengok video sampai habis. Jom. Untuk memudahkan proses review, aku bahagikan hidup aku kepada 3 kategori: kesihatan, kerja dan juga keluarga. So aku pilih 3 kategori ni bukan maksud yang lain-lain tu tak penting, tapi 3 ni aku rasa yang paling dekat dengan aku, yang betul-betul bagi kesan kepada kehidupan harian aku. Dan untuk deep dive lagi, aku pecahkan lagi setiap kategori ni kepada 3 subkategori masing-masing. Untuk kesihatan aku bagikan kepada 3, iaitu badan, fikiran dan disiplin. Untuk kerja aku bagi kepada 3 juga: siap kerja, tekanan kerja dan juga perkembangan karier. Dan untuk keluarga aku bagikan kepada hadir, dipercayai dan juga hubungan. Untuk setiap subkategori ni aku akan bagi dengan skor daripada 1 hingga 10, to based on apa yang aku dah experience pada tahun ni. So daripada situ nanti baru kita tengok macam mana summary, kat mana kelemahan yang aku tahun ni dan kat mana strength aku pada tahun ni. Untuk korang lebih faham lagi, jom kita go through ketiga-tiga kategori ni. Kita mulakan dengan kesihatan. Untuk subkategori pertama iaitu badan. Untuk badan ni simple je, aku tengok 4 benda, iaitu berat badan, makan, tidur dan juga exercise. Aku bukan nak tengok sama ada aku ada six pack atau tak, tapi lebih kepada nak tengok sama ada aku jaga badan aku atau aku abaikan. Kalau aku betul-betul jujur dengan diri aku, memang banyak hari yang aku rasa lesu, penat, berat badan pun memang naik, makanan pun aku tak berapa jaga sangat. Alhamdulillah ada improvement dekat bagi tidur, tapi dari segi exercise memang aku ada masalah. Aku memang tak konsisten exercise. So untuk badan aku bagi 4/10. Subkategori kedua adalah fikiran. Untuk fikiran ni aku fokus dekat stres, rasa kosong, rasa tak cukup bagus, rasa tertekan dengan semua benda kat sekeliling. Untuk stress level ni memang aku track setiap hari aku punya mood everyday sepanjang tahun, dan ada hari yang okey dan ada hari yang tak okey. Pada peringkat awal tahun ni aku rasa aku struggling dengan stress, tapi towards the end of the year aku berjaya improve kan. So aku rasa dengan improvement yang aku dah buat tu, aku bagi 6/10. Kemudian kita masuk ke part disiplin. Disiplin ni antara contohnya macam bangun awal, konsisten baca buku, plan content dan buat benda-benda lain lah. So untuk part disiplin ni pun aku sedikit kurang. Aku tak ada masalah dengan bangun awal, aku memang selalu bangun awal, tapi dari segi konsisten untuk baca buku ni memang aku struggling untuk konsisten baca buku setiap hari. Untuk disiplin ni aku bagi 4/10. Kemudian kita pergi ke kategori yang kedua, iaitu kerja, dan subkategori pertama ialah siap kerja. Siap kerja ni simple je. Adakah aku siapkan kerja aku on time, dan adakah orang boleh harap dengan aku punya komitmen dan konsistensi ni. Aku memang berani cakap aku betul-betul committed dengan kerja aku tahun ni, dan aku bagi 9/10. Untuk tekanan kerja ni aku rasa ramai yang boleh relate. Dia bukan sebab kerja tu susah semata-mata, tapi sebab kerja ni tak habis-habis. Balik rumah masih fikir pasal kerja, weekend pula rasa guilty kalau tak tengok pasal kerja. So untuk part ni aku rasa banyak aku improve. Memang tahun ni aku nekat balik rumah aku takkan buka laptop, unless kalau ada anything emergency baru aku buka laptop lah. Aku bagi 8/10. Untuk perkembangan career, antaranya apa yang aku tengok adalah adakah aku belajar benda baru ke tak tahun ni, ataupun aku ulang benda yang sama. So untuk perkembangan career ni pun aku rasa aku banyak improve. Aku memang ada coach dekat tempat kerja aku, dan aku banyak explore bidang-bidang lain dalam tempat kerja aku lah. So ini aku bagi 8/10. Untuk kategori ketiga, iaitu kategori keluarga, dan subkategori pertama hadir. Hadir ni bukan semata-mata ada je kat rumah, tapi handphone dekat tangan, otak berfikir pasal benda lain. Hadir dalam term ni aku tengok sama ada aku spend time betul-betul dengan family, adakah aku bagi perhatian sepenuhnya dengan conversation, perbualan dengan family. Tu bila aku balik kerja, aku dah tak tengok handphone, aku dah tak tengok laptop. Masa makan memang aku fokus. Pas makan pun aku spend time dengan family. Kalau dia nak main game sama-sama, nak tengok cerita pun tengok cerita sama. Untuk subkategori ni aku bagi 7/10. Kemudian subkategori yang kedua di bawah keluarga, iaitu dipercayai. Dipercayai ni maksudnya boleh ke keluarga bergantung kepada aku, bukan sekadar kewangan saja, tapi juga kepada emosi dan juga decision making. Untuk part ni aku memang rasa banyak aku improve juga. Anak aku banyak bercerita tentang masalah sekolah, interest, minat baru, hobi baru, dan juga apa masalah-masalah yang mereka ada. So part ni aku boleh bagi 6/10. Dan yang last sekali adalah berkaitan dengan hubungan, relationship dengan keluarga, communication, kesabaran dan juga listening, mendengar. So adakah aku communicate dengan baik dengan orang? Adakah aku cukup sabar untuk tak cepat marah dengan perkara-perkara kesilapan-kesilapan kecil? Dan adakah aku mendengar betul-betul apa yang mereka nak ceritakan? So untuk part ni aku bagi
5/10. So itu semua kategori yang subkategori yang kita dah tengok. Dan daripada scoring ni, kalau korang boleh tengok, aku tunjukkan dekat skrin ni, kita boleh nampak very clear kat mana yang aku betul-betul perform. Aku nampak memang aku perform dekat tempat kerja. Dan keluarga pun aku rasa aku perform agak okey. Walaupun ada part yang aku perlu improve, aku perlu perbaiki. Tapi dekat kesihatan aku ada gap yang sangat besar untuk aku fokus pada tahun depan. So daripada semua subkategori ni, dengan scoring yang kita boleh nampak ni, apa yang aku akan buat adalah aku akan pilih 3 subkategori yang aku betul-betul nak fokus untuk depan, untuk aku jadikan sebagai aku punya azam tahun baru. Tapi itu bukan makna subkategori yang aku dah perform tu aku kena abaikan. Aku just kena maintain, cuma aku nak improvekan part-part yang masih ada lacking lah. Kau akan pilih 3. Yang pertama adalah kau akan pilih badan, sebab ini markah yang paling rendah. Disiplin pun markah paling rendah, aku akan pilih 2 ni. Dan satu lagi aku akan ambil daripada keluarga, itu bahagian hubungan. Daripada 3 subkategori ni, aku akan bina aku punya azam tahun baru. Bila aku nampak semua skor-skor ni, aku sedar satu benda yang aku sebenarnya bukan malas. Dan masalah aku bukannya aku tak ada azam. Masalah aku adalah aku set azam tanpa aku faham realiti hidup aku sendiri. So untuk tahun 2026, aku tak nak set azam yang cantik kat atas kertas je. So aku nak azam yang berdasarkan data hidup aku sendiri, which is scoring yang kita dapat ni. Korang boleh buat scoring yang sama. Mungkin korang boleh modify kategori tu ataupun subkategori yang aku dah gunakan terpulang. Tapi aku rasa scoring ni sangat mudah untuk aku plan macam mana aku nak improve diri aku untuk tahun depan. Kalau korang nak buat benda yang sama, korang boleh guna struktur ni. Kau tak perlu perfect, tapi kau just perlu jujur pada diri sendiri. Kalau video ni boleh buat kau pause dan reflect sikit pun dah, aku rasa dah cukup untuk aku. Untuk azam tahun baru, nanti aku akan buat video lain. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.